Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Aidi Syairah, wartawan cilik dari TV PSS Al-Farabi SK Merbau. Hari ini saya akan membuat liputan berkenaan dengan penggunaan bahan digital dalam memperkasakan pendidikan negara di kalangan guru-guru Sekolah Kebangsaan Merbau. Jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh menarik sekali penggunaan ICT dalam pengajaran Ustazah sebentar tadi. Boleh kongsikan dengan penonton di luar sana? Okey, baiklah. Ustazah mengajar bahasa Arab. Ustazah melihat murid-murid pada hari ini, anak-anak SK Merbau lebih berminat sekiranya Ustazah menggunakan pendekatan ICT ataupun digital berbanding menggunakan teknik chalk and talk. Dan pendekatan menggunakan ICT ni, murid-murid lebih berminatlah, lebih seronok semasa PDP dijalankan. Sebentar tadi, penonton dapat menyaksikan Teacher Elza sedang menggunakan bahan digital. Boleh kongsikan dengan penonton di luar sana? Okay, sebentar tadi teacher sedang menggunakan Delima untuk dalam aplikasi dalam platform Google Classroom untuk teacher buat ERPH, iaitu rancangan pengajaran harian secara elektronik. Maksudnya teacher buat rancangan apa yang teacher nak mengajar minggu ni menggunakan ERPH ataupun RPH secara dalam talian, untuk di samping untuk mengaktifkan akaun Delima teacher sendiri, samping juga itu platform tu menjadikan kerja teacher lebih mudah dan lebih cepat dan tidak perlu lagi guna secara. Kongsikan dengan penonton di luar sana apa kepentingan penggunaan bahan digital dalam pendidikan. Oh, bahan digital banyak kepentingannya. Yang pertama, menarik minat pelajar sebab pembelajaran ni akan lebih menarik dan menyeronokkan. Okay, lepas tu yang kedua, boleh diakses di mana-mana sahaja. Maksudnya bahan ni bila kita dah upload dekat Google Classroom ke ataupun bahan daripada internet, kita boleh akses contoh ni di kedai ataupun di rumah. Okay, yang ketiga, meningkatkan kreativiti dan inovasi. Maksudnya pelajar sendiri boleh meneroka pelbagai bahan pembelajaran yang kita sediakan dalam bentuk digital. Dan yang terakhir adalah memudahkan pemahaman. Dengan adanya visual dan audio, murid akan lebih faham, akan lebih mudah faham apa yang kita ajar. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aidi Syairah, wartawan cilik dari TV PSS Al-Farabi SK Merbau. Soalan saya, apa pandangan Guru Besar terhadap penggunaan bahan digital dalam pendidikan di kalangan guru-guru sekolah ini? Alhamdulillah. Terima kasih di atas soalan itu. Sebenarnya bahan digital yang ada sekarang ini amatlah berguna kepada guru-guru di sekolah era sekarang lah. Bagaimana yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan dalam pendigitalan KPM, pendigitalan JPN, pendigitalan PPD dan juga sekolah. Jadi apabila di sekolah, sudah tentunya dia akan melibatkan guru-guru dan murid. Jadi apabila guru-guru semua memberikan perhatian ataupun menguasai pendigitalan ini, insya-Allah dia akan memberikan kesan yang baik kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berakhir sudah liputan ringkas saya pada kali ini. Saya berharap liputan saya pada hari ini dapat memberi pendedahan dan kesedaran kepada penonton di luar sana tentang kepentingan penggunaan bahan digital dalam pendidikan. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Saya Nur Aidi Syairah, wartawan cilik dari TV PSS Al-Farabi SK Merbau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.